Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang menjadikan sesuatu ujian itu betul-betul adil dan berkualiti? Hari ini kita akan bongkar rahsianya dalam Seni Bina Penilaian. Matlamat kita simple je. Bukan setakat nak tahu cara bina ujian, tapi kita nak betul-betul kuasai jadual spesifikasi ujian atau JSU. Anggaplah ia macam plan induk untuk hasilkan penilaian yang sah, adil dan paling penting, profesional. Okey, jom kita mulakan dengan satu analogi yang sangat mudah. Cuba bayangkan seorang kontraktor nak bina sebuah bangunan tapi tanpa sebarang plan langsung. Apa agaknya nasib bangunan tu? Dah tentulah ia berisiko tinggi untuk runtuh. Analogi ni memang kena sangat dengan pembinaan ujian. Sebabnya, membina ujian ni bukan sekadar pilih soalan secara sembarangan atau ikut sekati. Tengok gambar kat sebelah kiri tu kan, struktur yang huru-hara tu, itulah ibarat ujian yang kita bina tanpa perancangan. Manakala yang di sebelah kanan, struktur yang kukuh tu, itulah matlamat kita bila guna JSU. Tanpa pelan, kita mungkin tak uji semua topik, aras kesukaran pun jadi tak stabil dan yang paling teruk, ia sangat tak adil kepada para pelajar kita. Jadi, apa penyelesaiannya? Jawapannya mudah sahaja. JSU atau Plan Induk Ujian. JSU ni, atau nama glamour dia di peringkat global, Test Blueprint, pada asasnya adalah sebuah matriks. Bayangkan satu jadual besar, okey? Di paksi menegak, kita senaraikan semua kandungan atau topik yang kita dah ajar. Kemudian di paksi melintang pula, kita letakkan aras kemahiran yang nak diuji. Tujuan dia satu je, nak pastikan ada keseimbangan yang tepat antara apa yang kita ajar dalam kelas dengan apa yang kita uji dalam peperiksaan. Simple. Sebuah JSU yang betul-betul mantap disokong oleh 5 tiang siri utama ni. Pertama, liputan kandungan. Pastikan semua topik masuk. Kedua, model kesukaran yang stabil. Ketiga, pemberatan yang adil. Keempat, format item yang jelas. Dan yang kelima, aras kemahiran. Kelima-lima tiang ni bekerjasama macam satu pasukan. Nak pastikan tiada satu pun aspek penting dalam kurikulum kita yang tercicir. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Macam mana sebenarnya kita nak bina JSU ni? Jom kita tengok langkah demi langkah. Daripada kosong sampailah jadi satu pelan yang lengkap. Langkah pertama, yang paling asas sekali, kita mesti tahu apa yang kita nak uji. Ini kita panggil langkah inventory. Macam seorang chef, sebelum masak kena cek dulu semua bahan yang ada kan? Sama juga macam kita. Kita kena senaraikan semua tajuk pengajaran dalam satu inventory kurikulum. Contohnya, kalau subjek bahasa Melayu, kita senaraikanlah topik macam sejarah perkembangan BM, linguistik dan fonologi. Langkah kedua pula adalah tentang keadilan. Dalam pembinaan ujian, cara paling mudah nak ukur keadilan adalah melalui masa. Cuba tengok carta bar ni. Logiknya mudah je. Topik yang kita ajar lebih lama sepatutnya dapat lebih banyak soalan. Kalau fonologi kita ajar selama 20 jam daripada 40 jam keseluruhan, maknanya topik tu patut dapat 50% pemberatan dalam ujian. Adil kan? Seterusnya, kita tentukan pula ketinggian atau aras pemikiran untuk setiap soalan. Guna taksonomi Bloom. Ini penting untuk pastikan ujian kita bukan setakat uji daya ingatan je, tapi juga uji kebolehan pelajar untuk menganalisis, menilai dan mencipta pada aras yang lebih tinggi. Ingat, kita nak lahirkan pemikir, bukan sekadar penghafal. Okey, kita dah ada senarai topik, kita pun dah tahu aras kemahiran apa yang nak diuji. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak tentukan bilangan soalan untuk setiap topik tu secara saintifik, bukan main agak-agak ya? Inilah magic JSU. Kita guna formula yang standard, nampak macam rumit, tapi sebenarnya simple je. Kita ambil masa untuk satu topik tu, bahagikan dengan jumlah masa mengajar keseluruhan, lepas tu darabkan dengan jumlah soalan yang kita nak. Hasilnya, kita akan dapat bilangan soalan yang adil dan seimbang untuk topik tersebut. Semuanya berasaskan data. Jom kita tengok satu contoh praktikal. Katalah kita nak buat ujian 32 soalan, masa untuk topik fonologi pula 20 jam daripada 40 jam keseluruhan. Jom kira sama-sama. 20 bahagi 40 dapat 0.5. Darab dengan 32, kita akan dapat jawapan 16 soalan. Nampak tak? 16 soalan tu mewakili 50% daripada ujian. Sama macam peruntukan masa pengajaran yang juga 50%. Tepat dan adil. Dan selepas semua langkah-langkah tadi, inilah hasilnya. Pelan induk ujian kita yang lengkap. Dalam matriks ni, kita boleh nampak dengan sangat jelas berapa banyak soalan untuk setiap topik dan untuk setiap aras kemahiran. Semuanya dah terancang, telus dan sangat mudah untuk dirujuk.
Tapi pembinaan JSU ni sebenarnya bukan setakat proses teknikal yang kaku. Ia jauh lebih mendalam daripada tu. Ia adalah cerminan integriti dan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik. Ingat tak salah satu tiang seri yang kita sebutkan tadi, model kesukaran? Inilah dia. Untuk pastikan taraf ujian kita stabil dari tahun ke tahun, kita kena tetapkan satu model. Nisbah yang paling popular ialah 5-3-2. Maksudnya, 5 bahagian soalan mudah, 3 sederhana dan 2 sukar. Ini sangat penting untuk pastikan standard ujian kita konsisten untuk semua pelajar. Pada dasarnya, JSU ni adalah alat kawalan kualiti kita. Ia yang pastikan kesahan kandungan, keseimbangan dan kebolehpercayaan ujian. Matlamat utama dia adalah untuk elak sindrom syok sendiri bila buat soalan, di mana kita buat soalan ikut topik kegemaran kita, bukan ikut apa yang patut diuji secara objektif. Dan implikasinya sangat serius. Kita kena ingat, calon peperiksaan, malah ibu bapa mereka ada hak untuk mempersoalkan atau mencabar kesahan sesuatu ujian. Jadi, JSU inilah perisai kita. Ia adalah bukti hitam putih yang menunjukkan kita dah jalankan tugas kita dengan adil, telus dan profesional. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan perkara ini. JSU, ia bukan sekadar kerja perkeranian atau isi-isi jadual yang membosankan. Ia adalah manifesto kejujuran kita sebagai pendidik. Ia adalah bukti komitmen kita dalam menjaga standard profesionalisme dan memastikan setiap penilaian yang kita jalankan adalah adil, sah dan boleh dipercayai.